Dialog antara si ekor ayam dan lembu di kampung Empat Belalang. Si ayam berkata, "Manusia ni memang pentingkan diri sendiri." Si lembu hairan dan bertanya, "Kenapa engkau kata macam tu?" Si ayam menjawab, "Tengoklah apa mereka buat kat aku ni. Aku ni bertelur hari-hari. Aku cadang naklah dapat anak 2-3 ekor. Orang kata ada juga waris aku bila aku dah tak ada nanti. Tapi manusia ni memang tak berhati purut. Hari-hari mereka makan telur aku. Macam mana aku nak dapat anak?" Si lembu pula berkata, "Alah, engkau punya masalah kecil saja. Aku ni kalau fikirkan nasib aku lagi malang. Rasa nak bunuh diri pun ada. Bayangkan, hari-hari manusia minum susu aku. Tapi seorang pun tak pernah panggil aku mak."